Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammad as-sadiqil wa'dil amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fi surah Al-Anfal, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. Berfirman Allah di dalam surah Al-Anfal pada ayat yang ke-45 hingga ayat yang ke-46 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan suatu pasukan, yakni musuh, maka hendaklah kamu tetap teguh menghadapinya, dan sebutlah serta ingatilah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memperbanyakkan doa supaya kamu beroleh kejayaan, yakni mencapai kemenangan. Dan taatilah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, dan janganlah kamu berbantah-bantahan, kalau tidak nescaya kamu menjadi lemah semangat dan hilang kekuatan kamu. Dan bersabarlah menghadapi segala kesukaran itu dengan cekal hati. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala berserta dengan orang-orang yang bersabar. Surah Al-Anfal ayat yang ke-45 hingga ayat yang ke-46. Shadaqallahul azim wa sadaqar rasulul karim. Muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mengambil kesempatan pada malam ini, marilah sama-sama kita mengamati dua ayat daripada surah Al-Anfal yang menceritakan tentang bagaimana untuk kita berjaya di dalam medan pertempuran dan medan peperangan. Kenapa saya bawa ayat pada malam ini mengenai perang? Pertama, kita wajib menyedari bahawa zaman kita adalah zaman perang. Mungkin kita tak rasa macam mana apa yang berlaku di Asia Barat atau di Timur Tengah. Kita tak tahu situasi mereka berperang, dan kita tidak menyedari bahawa perang sudah bermula sekian lama. Sejak Nabi SAW membawa mesej Islam, sudah ada banyak pertempuran dan peperangan, dan kita akan sampai kepada perang yang nyata. Saya katakan tadi, mungkin kita tak duduk dalam situasi perang yang sebenar, tapi hakikatnya bahawa kita berada di dalam satu bulan yang mesti kita berperang. Sebahagian ulama berpendapat Ramadan adalah bulan pendidikan. Sebahagian yang lain pula berkata Ramadan adalah bulan mujahadah. Sebahagian ulama yang lain berkata Ramadan adalah bulan jihad fi sabilillah. Jadi maknanya banyak pendapat ulama mengenai bulan Ramadan. Maka saya ambil pendapat bulan Ramadan adalah bulan jihad fi sabilillah. Sebab kita tak payah bergaduh. Kadang-kadang kita disuka bergaduh dalam perkara kecil. Oh, pendapat ini saya tak suka, pendapat ini saya nak pegang pendapat lain. Sebab tu ada orang dia solat tarawih 8, ada orang dia solat tarawih 20. Tu pun nak bergaduh, kan? Walhal semuanya betul berlaku. Semua pendapat-pendapat ulama mengenai bulan Ramadan, bulan mujahadah, bulan pendidikan, bulan jihad fisabilillah,
bulan ujian, bulan ganjaran, bulan Allah. Banyak kategori pendapat ulama dan semuanya betul, tak ada satu pun yang salah. Yang salahnya kita kurang memahami apa artinya Ramadan itu. Tuan-tuan muslimin, muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, macam mana kita solat tarawih? Kenapa ada 8, kenapa ada 20? Kesemuanya betul. Jangan kita bergaduh 8 tak kena, 20 tak kena. Kalau kita balik kepada pelajaran, tarawih ni dia ada 4. Bukan 4 rakaat, jangan salah faham. Ada 4 kategori tarawih. Pertama, 8 rakaat yang dilaksanakan oleh Nabi SAW munfaridan, bukan secara berjamaah, seorang ataupun solat seorang diri. 8 rakaat yang dikerjakan oleh Nabi SAW. Kedua, 20 rakaat iaitu dilaksanakan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Apabila wafatnya Nabi SAW, maka Sayyidina Umar telah menyatukan orang Islam yang ada di dalam masjid di bawah satu imam, yakni dengan melaksanakan solat 20 rakaat. Yang ketiga, ada tarawih 36 rakaat. Ingat 20 je. Ada lagi Ustaz? Ada 36 rakaat. 36 rakaat ini dilaksanakan pada zaman Khalifah Umar Abdul Aziz. 36 rakaat. Dan yang keempat, ada tarawih 41 rakaat. Ini amalan penduduk Madinah, solat tarawih mereka hingga mencecah 41 rakaat. Jadi buat apa kita nak gaduh tentang rakaat? Sebenarnya yang dituntut dalam bulan Ramadan itu bukan rakaat tarawih. Yang dituntut di dalam bulan Ramadan itu adalah dihidupkan malam-malamnya dengan ibadah. Dan ibadah ni bukan tarawih saja. Ada seorang muslimat, dia mari jumpa saya 3 hari sudah. Dia kata, Ustaz, saya ni tak boleh pergi masjid sembahyang tarawih kerana saya ada anak kecil. Saya rasa sangat kecewa tak dapat pergi ke masjid solat berjemaah atau hidupkan malam Ramadan dengan tarawih. Saya kata, mendidik anak di rumah juga adalah ibadah. Dia bukan tarawih je. Tarawih itu cabang dan bahagian dari ibadah. Dan mentaliti masyarakat kita bila sebut Ramadan dia tarawih. Yang dia tak tahu semuanya, tazkirah pun dikira ibadah. Tuan-tuan tak balik lagi, dikira ibadah lagi. Dan Quran kita baca, dikira ibadah. Apa saja yang kita buat, dikira ibadah. Selagi mana perbuatan itu tidak bertentangan dan tidak bercanggah dengan agama, maka bulan Ramadan adalah bulan yang nyata kita ni memang kena berperang di dalamnya. Sebab itu sebahagian ulama kata Ramadan adalah bulan jihad fisabilillah. Muslimin, muslimat yang dimuliakan oleh Allah SWT, bila kita ambil pendapat bulan Ramadan adalah bulan jihad fisabilillah, kita berjihad lawan siapa sebenarnya? Itu kita kena tahu juga kan? Sebab takut bila kita tak kenal musuh kita berlawan sesama sendiri. Itu sebab namanya banyak bergaduh dalam bulan Ramadan ni orang Islam sesama Islam. Sebab bulan Ramadan ni kalau mengikut kajian, nama dia pun dah nama seperti ujian. Apa makna Ramadan? Selama hari ni kita sebut Ramadan. Apa makna dia? Ramadan tu kalau kita fahami maknanya, kita dah boleh faham. Itulah kita kena buat. Di mana Ramadan diambil daripada perkataan Ramadan, iaitu panas terik di siang hari. Maknanya kita mesti berpuasa menahan lapar dan dahaga di bawah sinaran matahari yang terik di siang hari. Itu maksudnya. Dah panas terik, lapar pula, orang buat masalah. Bahkan ke tidak? Bahkan. Sebab tu kajian menyatakan bahawa manusia orang Islam khususnya cepat barat dalam bulan Ramadan. Pasal tengah lapar, udahlah lapar, panas terik pula, dahaga pula. Tok Imam berhenti lambat, contoh kan. Tazkirah ustaz berhenti lambat, angin satu badan. Maka sebab itulah Ramadan sebahagian yang lain berkata syahrus sabar, iaitu bulan kesabaran. Kerana sabar itu diiringi dengan ujian. Maka tuan-tuan muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, saya nak singkatkan kerana kita tak masuk lagi ayat yang saya bawa. Apa yang saya nak sebut, bila kita menyatakan Ramadan adalah bulan jihad fisabilillah, kita lawan dengan musuh kita, bukannya lawan sesama kita. Siapa musuh kita?
Sekira-kira tuan-tuan ingat 8 tahun yang lalu pernah keluar dalam khutbah Jumaat negeri Sarawak sebelum Ramadan. 8 tahun ni lama kalau tuan-tuan ingat. Kalau tak ingat, pejam mata buat-buat ingat. Tuan-tuan, disenaraikan beberapa kategori musuh-musuh bagi manusia dan musuh bagi orang Islam. Yang pertama, musuh bagi manusia itu adalah iblis dan syaitan. Seperti mana kita jelaskan dalam surah Yasin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, innahu lakum aduwwun mubin." Sebenarnya kita tak suka mencari musuh, tapi kita kena sedar awal kita diciptakan oleh Allah, kita sudah ada musuh. Ketika Allah perintahkan kepada para malaikat supaya sujud kepada Adam, fasajadu illa iblis, semua para malaikat Allah tunduk hormat kepada Adam melainkan iblis. Iblis adalah musuh kita yang pertama. Maknanya iblis dan syaitan itu musuh yang nyata. Persoalan, di dalam bulan Ramadan terdapat satu riwayat Nabi sebut iblis dibelenggu, dirantai dan diikat. Maknanya tuan-tuan melaksanakan ibadah dalam bulan Ramadan, tak ada gangguan iblis dan syaitan. Maksudnya pun patutnya dalam bulan Ramadan tak ada perangai jahat tu. Tapi timbul persoalan, kenapa dalam bulan Ramadan masih ada lagi manusia yang perangai macam iblis? Sedangkan iblis dah tak ada. Kenapa dalam bulan Ramadan ada orang tak berpuasa sedangkan iblis ni tak ada? Patutnya kita dah boleh berpuasa dengan lancar, ibadah dengan lancar. Kenapa dalam bulan Ramadan tu imam kena terajak? Contoh tu kan, itu kan di viral di bawah ni kan. Kenapa semua? Iblis tak ada. Maka kita mesti sedar apa beza iblis, syaitan, Adam, jin dan manusia. Bila kita urai secara tafsir, secara orang kata untuk kita faham, insya-Allah kita boleh nampak apa sebenarnya yang berlaku. Iblis dan jin adalah satu keturunan diciptakan oleh Allah daripada api. Adapun Adam alaihi salam dan manusia adalah satu kategori yang lain dicipta oleh Allah daripada tanah. So tak boleh faham iblis dan juga jin, manusia dan Adam, kita ni keturunan Adam alaihi salam. Adapun syaitan itu kalau kita belajar di dalam bahasa Arab artinya sifat. Sifat nyata bagi iblis dan sifat itu juga ada pada manusia. Dah boleh nampak kan? Maksudnya apa? Maknanya sifat bagi iblis itu adalah syaitan. Sebab tu Allah sebut, jangan kamu ikut jejak langkah syaitan, innahu lakum aduwwun mubin, sesungguhnya syaitan itu musuh kamu yang nyata. Sifat tu, maka dia merujuk kepada sifat. Walaupun kita dengar dalam hadis iblis dibelenggu, dirantai dan diikat, tetapi perangai itu masih ada pada manusia. Sebab tu Tok Imam kena terajak. Contoh kan. Satu. Yang kedua, musuh nyata bagi kita adalah hawa nafsu. Hawa nafsu ni satu kategori yang lain. Musuh kita ni ada banyak. Kita tak suka cari musuh, tapi kita sudah ada musuh. Hawa nafsu ni apa makna? Jangan sebut-sebut je. Kadang-kadang kita ni main taraf je. Baiklah dia ni, jahatlah dia ni. Jahat tu apa makna? Baik itu apa makna? Saya pernah tanya satu orang, apa makna baik? Dia kata, siapa yang bagi duit dekat saya kira baik lah. Senang jawapan dia. Kan? Kalau macam tu lanun pun bagi duit. Kan? Jadi macam mana kita nak bezakan baik dengan jahat ni? Maka baik itu definisinya adalah dia apa saja yang diperintahkan oleh Allah dia buat, dilaksanakan. Apa saja yang ditinggalkan oleh Allah ataupun apa saja yang dilarang oleh Allah ditinggalkan. Ini namanya baik. Mana apa yang Allah suruh dia buat, apa yang Allah larang dia tinggal. Adapun jahat, dia buat apa yang Allah larang, dia tinggalkan apa yang Allah suruh. Itu namanya jahat. Jadi samalah kita sebut mengenai hawa nafsu. Apa makna nafsu? Nafsu ni Ustaz, main sebut je ke? Nafsu ni maknanya keinginan. Jadi maksudnya kita kena ada juga keinginan tu Ustaz. Kena ada. Kalau tidak nanti datang suruh tak pakai baju. Pasal tu tak teringin nak pakai baju. Tak ada nafsu. Makan tak selera, tak ada nafsu. Nafsu ni kena ada.
Jadi sebab tu ulama kata, sebahagian yang lain berkata Ramadan adalah bulan pendidikan. Maknanya di dalam bulan Ramadan ini kita yang kuasai hawa nafsu, bukan hawa nafsu yang kuasai kita. Jadi tuan-tuan dah boleh nampak topiknya daripada ayat Quran ni saya nak bawa mengenai hawa nafsu. Sebab apa? Ini perang yang kita sedang lalui. Kita di dalam bulan Ramadan, kita lawan dengan hawa nafsu. Tuan-tuan muslimin, muslimat yang dimuliakan oleh Allah, pernah tak di awal Ramadan sampai malam ini kita cari apa kekuatan hawa nafsu dan apa kelemahannya? Sebab kita nak berlawan dengan musuh ni. Ayat yang saya bacakan tadi itu dah jelas. Saya dah baca terjemahan dia. Ya ayyuhallazina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, bila kamu berdepan dengan musuh kamu, tetap teguh pendirian, lawan sungguh-sungguh. Mana boleh kamu buat lebih? Jadi, bila kita nak berlawan sungguh-sungguh, kita kena tunjukkan kesungguhan. Sebab tu namanya bulan Ramadan, bulan mujahadah. Tunjukkan kesungguhan dan kesabaran untuk menggapai redha Allah Subhanahu wa taala. Maka bila kita bersungguh-sungguh dengan musuh kita, lawan dengan musuh kita, kita pasti akan cari apa kekuatannya dan apa kelemahannya. Takkan kita pergi medan perang macam khinzir juga. Tahu khinzir? Khinzir ni sebab apa saya sebut? Kerana pengalaman saya pernah kena kejar dengan babi hutan. Khinzir ni babi lah, kan? Bahasa sedap sikit khinzir, kan? Saya pernah kena kejar dengan babi hutan. Jadi bila saya lari daripada babi hutan yang nak menyondong ni, baru saya tahu sifat babi ni apa. Sifat babi ni ketika dia menyondong, dia tak peduli pun apa yang ada di depan dia. Ada batu di sondolnya batu, ada pokok di sondolnya pokok. Maksudnya dia tak boleh beza mana orang mana dia. Jadi kita bila kita nak berlawan dengan musuh, bukan boleh main redah aja. Nak duduk kat medan perang ni, sondol dia macam khinzir. Mana boleh? Bila kita nak berlawan di medan perang, kita kena tahu strategi musuh, apa kekuatannya, apa kelemahannya. Macam mana tuan-tuan tengok Iran bila melaksanakan serangan ke atas negara-negara teluk Saudi, Qatar, sedangkan dalam masa yang sama dia serang seluruh bandar-bandar di Israel. Iran ni dia macam khinzir ke? Dia tahu. Dia tahu apa risiko dia. Dia tahu apa depan dia. Dia tahu siapa musuh dia. Dia serang, dan dia serang negara-negara teluk, bukan serang orang Islam. Semuanya pengkalan-pengkalan tentera mereka syarikat. Jadi maksudnya apa? Iran ni dia bijak. Jadi tuan-tuan jangan tanya saya, Ustaz apa pendapat? Sebab saya kuliah ni semalam, ada orang bagi jumpa saya, Ustaz cerita sikit apa cerita Iran Ustaz. Termasuk situ pula, kan? Sibuk busybody dengan Iran. Tapi saya boleh fahamkan kepada tuan-tuan, tuan-tuan jangan risau. Iran ni memang hebat. Kenapa sebab hebat? Sebab apa saya kata Iran ni hebat? Kita baca sejarahnya. Kita mesti baca sejarahnya. Ingat, kuasa besar dunia ni satu ketika dahulu adalah Rom dan Parsi. Rom ni satu kumpulan yang lain yang mengikut ajaran ataupun Nasrani, dan Parsi mengikut ajaran Majusi. Jadi Parsi itu siapa? Kena tahu. Kalau kita nak berlawan sahabat-sahabat Nabi, pasukan-pasukan Islam berlawan dengan musuh, maka dia tahu siapa musuh dia. Patutlah dia boleh kalahkan kerajaan Kaisar dan kerajaan Kisra, iaitu Rom dan Parsi. Macam mana? Sejarah Parsi ni memang hebat dalam peperangan. Tak dinafikan, itu sejarah yang ada pada dia. Macam kita tak? Kita hebat. Kita dekat dengan ustaz je kita hebat. Ke belakang ustaz tak ada, tak boleh pakai kita. Belakang ustaz dia punya perang, ustaz, boleh tak kita berhenti dulu? Kita boleh dulu tersambung balik. Dia dengan ustaz berani. Jangan musuh dia ke belakang diam, kan? Ini perangai kita, kan? Tuan-tuan, Iran adalah kumpulan Parsi. Iran ni satu adalah kumpulan Parsi. Saya bawa bukti. Ketika saya belajar di Syria tahun 2010, saya bawa handphone Nokia 3310. Jadi handphone Nokia saya waktu itu, tuan-tuan, tak ada bahasa Arab. Saya bawa pergi ke kedai handphone di negara Arab sana, saya nak minta dia masukkan bahasa Arab. Dia kata tak boleh masukkan, mereka kena format handphone ni ke dalam sistem Arab. Saya kata tak ada masalah, dengan syarat sistem yang sebelumnya akan hilang, dia akan masuk satu sistem yang baru. Saya kata tak ada masalah, yang penting ada bahasa Arab. Tuan-tuan, bila dia format, keluar 3 bahasa je. Bahasa Inggerizia, Inggeris, bahasa Arab dan bahasa Parsi. Jadi bahasa Parsi itu dia tulis dalam bentuk Jawi, dalam seolah-olah macam tulisan Jawi. Saya ingat tulisan Jawi lah. Saya tanya pada Pak Arab,
Parsi ni tak apa. Dengar. Saya terjemahkan lah, kalau sebut bahasa Arab kan makan masa pun. Parsi ni benda apa? Maka dia kata, hadza lughatul Iraniyun. Ini adalah bahasa orang-orang Iran. So kita dah tahu lah, di situ Iran adalah kumpulan Parsi. Nabi SAW ketika berhadapan dengan kepungan pakatan Ahzab, yakni pakatan jahat, orang-orang Yahudi dan orang-orang kafir yang mengepung Madinah. Siapa yang memberi cadangan untuk mengganti Farid? Salman Al-Farisi. Siapakah beliau? Ini adalah kumpulan sahabat daripada Parsi. Maknanya orang Parsi ni kalau bab pertempuran memang hebat. Dan kita dapat menyaksikan tak ada satu peluru pun selama hari ini yang boleh menembusi kubah Zionis ataupun kubah Iron Dome Israel. Tak ada satu peluru pun. Tiba-tiba bila kita tengok peperangan yang bermula tahun 2023, Gaza berperang, tengok Iran buat serangan, peluru yang sampai di negara Israel, tanah haram Israel itu adalah peluru daripada Iran. Maksudnya apa? Dia memang hebat. So tuan-tuan tak payah risau, dia akan menang. Yang kena risau kita menang atau kita kalah. Ada soalan dia. Sebab kita sembah orang menang, kita macam mana? Dengar. Muslimin muslimat akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila kita nak berlawan dengan musuh kita yang namanya hawa nafsu, kita kena cari apa kekuatannya dan apa kelemahannya. Selama hari ni kita tak pernah cari. So malam ni jemput Ustaz Adnan, kita dapat ilmu sikit. Kekuatan hawa nafsu adalah makan. Dan kelemahan hawa nafsu adalah berlapar dan dahaga. Saya ulang balik. Kekuatannya adalah makan. So bila kita makan, nafsu kita jadi kuat. Bukti dia tuan-tuan dah tengok yang baru ni diviralkan. Tok Imam kena terkajak. Siang ke malam? Malam. Kenapa malam? Sebab nafsu dah kuat. Siang tekan minyak pun tak larat. Saya semalam terlambat sikit daripada kuliah 6.30 petang. Kereta BMW dia bawa pelan. Kereta cantik lah. Sisi dia kuat dah, laju dah. Tapi nak tekan pam minyak tu siapa suka tak mau tekan. Punya tak larat kita kerana puasa. Tapi bila dah makan dia tekan minyak, dia press depan Ustaz. Enggak. Tuan-tuan apa? Kekuatan hawa nafsu adalah makan. Dan kelemahannya adalah berlapar dan dahaga. Ketika kita berdepan dengan musuh sudah lemah. Kerana kita di siang hari kita berlapar dan dahaga. Artinya musuh kita lemah. Ketika musuh kita lemah, kita tak boleh lemah. Inilah satu-satunya peluang. Kalau kita nak menang, musuh dah lemah, jangan kita pun lemah juga. Baru 17-18 orang. Allah salli ala sayyidina Muhammad. Allah balik. Jom balik. Macam mana nak menang? Kita nak melawan dia bersungguh-sungguh. Pasal kita akan menang. Tuan-tuan, kelebihan orang Islam berperang, dia takkan kalah. Itu janji Allah. Kita berperang, kita takkan kalah. Sebab tu kalau orang cerita pasal hari raya, kita akan raya. Kerana hari raya adalah hari kemenangan. Kita akan sampai juga. Tapi persoalannya, kita sampai pada hari raya, adakah kita menang atau kita kalah? Kita nak sambung kemenangan. Kalau kita tak menang, kita nak sambung juga kemenangan. Ini muka tak malu. Sebab tu bila kita nak sebut tentang raya, maka kita kena menang dulu. Bila masanya Ustaz? Ramadan. Lawan hawa nafsu di saat nafsu ni tengah lemah. Sebab nanti dia kuat. Kita tak boleh bagi can. Ketika dia lemah, kita tak boleh lemah. Sebab bila kita bagi can kepada dia, dia dah kuat nanti. Dia tak bagi can pada tuan-tuan. Bila kita berbuka puasa, dia kuat. Dia dah bagi can pada tuan-tuan. Tak ada. Sebab tu Tok Imam kena terajar. Sebab tu dah komplain imam. Kami masjid kami, hari pertama dah kena komplain. Hari pertama terawih. Ni AJK kenapa tak pasang kemah? Hari kedua kita pasang kemah. Kena juga. Mana kipas kita tak pasang kipas? Kemah dah pasang. Sudah pasang kipas. Mana kapet? Banyak belum boleh. Kata orang kemah. Semua tak kena. Lemah hanya kita ni sampai tak tu. Tuan-tuan, kita berlawan. Tunjukkan kesungguhan. Barulah kita boleh menang. Maka tips dia daripada ayat yang saya sebut ini, Allah kata bila kamu berdepan dengan musuh kamu, maka tetap teguh, lawan sungguh-sungguh, jangan pernah mengalah, lawan. Sampai bila? Sampai diisytiharkan esok hari raya, tanda kita dah menang. Tuan-tuan, dan yang kedua Allah sebut lagi, wazkurullaha katsira, banyakkan menyebut dan berdoa kepada Allah SWT. Inilah satu daripada kekuatan Islam.
Islam ni kuat bukan pada badan kita semata-mata. Tuan-tuan malam ni boleh sampai surau sebab bukan sebab tuan-tuan dah makan, bukan sebab tuan-tuan sihat sampai ke sini. Tuan-tuan sampai ke surau ni dengan izin Allah. Ada orang ketika dia berbuka puasa tadi, dia sampai ke hospital, dia tak sampai ke surau sebab keracunan makanan. Kita, Allah bantu kita untuk menggapai kemenangan. Kita malam ni Allah beri kesihatan sampai kita di surau. Maka sebab itu bila kita melaksanakan ibadah, kita berjihad, banyakkan menyebut nama Allah, banyakkan berdoa, kerana itu kekuatan. Sabda Nabi SAW, doa silahul mu'min. Doa itu senjata bagi orang mukmin. Ni kekuatan dalaman kita ni doa. Sebab itu terbukti di dalam semua peperangan yang dihadapi oleh Nabi SAW, Nabi menang. Satu, Nabi tunjukkan kemenangan itu dalam perang Badar. Perang Badar, berapa pasukan Islam? Kerana perang Badar ni dia berlaku dalam bulan Ramadan. Orang Islam tengah puasa. Patutnya kalah ni. 313 lawan 1000. Ini bukan filem Hindustan. Kalau filem Hindustan, satu hero bantai 10 berlaku. Ni reality. Perang Badar, pasukan Nabi 313 orang Islam lawan 1000. Dan 313 kebanyakannya orang tua. Bayangkan orang tua. Kita pun tahu, walaupun kita masih muda, kelak kita tua, kita dah boleh tengok. Orang tua ni sifat mata dia dah kabur. Bayangkan tentera Nabi, kalau tarik anak panah, mana satu Abu Jahal, mana satu Abu Lahab pun tak boleh nampak. Tapi ni semangat kesungguhan Nabi SAW berjuang pada jalan Allah SWT. Langkah pasukan Badar, menyebut nama Allah, banyak berdoa kepada Allah. Kami datang untuk membela Islam. Fansurna alaihim, maka menangkanlah kami ya Allah ke atas mereka itu. Perang Badar 313 diisytiharkan menang lawan 1000. Itu realiti dia. Tapi Ustaz, kan perang Uhud kita kalah. Dia bawa sikit. Perang Uhud ni berlaku waktu bila tuan-tuan? Perang Uhud berlaku pada bulan Syawal. Dinamakan perang Uhud kerana orang kafir nak balas dendam di atas kekalahan mereka dalam perang Badar. Jadilah perang Uhud di Bukit Uhud. Tuan-tuan, ketika perang Uhud ni dia ada 3 fasa. Saya ringkaskan kerana masa tu lalu dan itu mulut saya. Pertama, fasa pertama kita menang. Fasa kedua, kita dihentam dengan teruk. Nabi duka besar, sahabat-sahabat ada yang gugur syahid, barisan hadapan Anas bin Nadar, Mus'ab bin Umair, Sayyidina Hamzah. Ini orang depan ni, orang yang bengis dan cengih dalam pertempuran, gugur di medan Uhud. Berdarahnya Uhud, Nabi terpaksa balik ke Madinah. Perang tak habis lagi ni. Pasal Nabi dah luka parah, darah berkali banyak, sahabat-sahabat luka, ramai yang gugur syahid. Nabi balik ke Madinah, Nabi banyak luka. Ketika Nabi banyak luka ni tuan-tuan, Nabi terdetik dalam hati bahawa orang-orang kafir di Bukit Uhud itu akan datang menyerang Madinah kerana menuntut kemenangan di atas peperangan di Bukit Uhud. Tuan-tuan, lalu Nabi perintahkan pasukan Uhud yang baru balik tadi ni, yang luka belum kering lagi ni, ayo sekali lagi ke medan perang. Semangat ni. Tuan-tuan, kita baru habis tarawih tadi dah penat dah. Tiba-tiba stay lagi, ada tazkirah. Ini kena semangat lah. Jangan tengok pintu mana, pintu alik, bawa tak cabut. Kita ni kalau buat ibadah begitulah tuan-tuan. Bukan di sini di Baghdad sana. Di sini alhamdulillah masih stay lagi. Baik muslimin muslimat yang dimuliakan Allah. Bila Nabi perintahkan pasukan Uhud keluar sekali lagi ke medan perang, kerana firasat Nabi orang kafir akan datang menyerang Madinah. Sesampai di Hamraul Asad, satu kawasan di antara Mekah dan Madinah, memang benar apa yang difirasatkan oleh Nabi SAW. Musuh sedang marah ke Madinah untuk lawan dengan Nabi dan pasukan Islam. Lalu sekali lagi Allah datangkan pertolongan. Allah campak dalam hati musuh, takut dengan Islam ni. Takut. Kenapa jadi takut ni? Tengok orang Islam berdarah, luka parah, masih lagi terus berperang. Jadi takut mereka ni lari terus daripada medan perang. Akhirnya perang Uhud kita menang. Jadi dua-dua cerita kita kalah. Kita kalah pada fasa kedua, tapi fasa ketiga kita menang. So tuan-tuan pastikan menang. Jangan syahid dulu, kuliah tak habis lagi. Tapi Ustaz tengok jam. Guru saya kata kalau nak pejam mata tu syahid. Nak tahu kan?
Pasal kita duduk di medan perang, majlis ilmu di medan perang. Tuan muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah SWT. Maka ibadah yang menyebut nama Allah itu adalah ibadah yang sempurna daripada ibadah yang tidak memohon pertolongan kepada Allah. Walaupun kita rasa kita boleh habis Ramadan 30, 29, tapi tak ada pertolongan Allah, kita takkan boleh habis. Maka sebab itulah kena banyak sebut nama Allah. Tengok jam, tengok Ustaz, ya Allah, cantik lah tu, dia sebut nama Allah. Ya Allah, harap Ustaz tengok jam kuat-kuat. Ada, bagus juga pasal ingat pada Allah tu, kan? Tuan-tuan muslimin muslimat yang dimuliakan Allah. Dan lagi Allah sebut dalam Quran, wa athi'ullaha wa rasulahu, dan hendaklah kamu mentaati perintah Allah dan Rasul. Ini penting. Dalam kita berperang, konsep taat kita tak boleh tinggal. Walaupun kita rasa kita boleh menang, mesti taat kepada Allah dan Rasul. Sebagai contoh kita sebut tadi lah, yang berlegat di media sosial. Ini paling parah sekali. Pada tahun ini saya baru baca terlintas di media sosial, ini kajian ulama netizen. Bukan saya lah. Saya harap kajian ini tak betul. Apa katanya? 70% peniaga-peniaga di bazar tidak berpuasa. Sampai tak ke Facebook tuan-tuan? Kalau betul menakutkan tu, 70% bukannya sikit, banyak. Kalau 1% tu dikira lagi, 70% dikira banyak. Jadi tuan-tuan, bila saya baca komen, ada orang komen, kau tak berniaga di bazar, kau tak tahu pergi dia berniaga di bazar. Jadi maksudnya kalau tak nak puasa, berniagalah di bazar. Begitulah keadaannya. Konsep taat tak boleh, mesti kena ikut. Kalau Allah kata kutiba alaikumusiyam, walaupun panas terik, walaupun berniaga di bazar, walau apa sekalipun, cuba berpuasa. Pasal apa? Kerana itu ketaatan. Melainkan kalau orang tu situasi kerja dia, pagi semalam ada orang tanya saya, Ustaz, saya ni kerja kilang besi. Bakar besi ni Ustaz, habis rasa macam badan nak terbakar. Bukan? Sekali-sekali sirau air, sekali-sekali sirau air. Last kali budak Ustaz, saya ni tak puasa lah, senang cerita. Nak bagi tahu dia tak puasa dia. Apa pendapat Ustaz? Tuan-tuan, Islam mengajar kita bukan menyerah kalah. Islam mengajar kita bukan menyerah kalah. Sebab itu Palestin sampai hari ni dia berperang. Bila start perang Palestin ni tuan-tuan? Lama dah. Peristiwa Nakba 1948 Masehi. Sejarah hitam Palestin, pembunuhan beramai-ramai, ratusan ribu menjadi pelarian, tanah-tanah dijarah. Perang itu sampai hari ini, sampai di jalur Gaza, titik dia, sampai makin sengit tahun ini, ramai orang mati, ratusan ribu lagi mati. Tuan-tuan, mereka tak bergandak sikit pun. Mereka tak bergandak. Pasal apa? Sebab Islam mengajar tidak boleh menyerah kalah. Sama ada kita menang atau kita mati syahid. Dua. Sama ada tuan-tuan menang sampai habis pula, ataupun tuan-tuan syahid dulu. Kedua, kita tak ada pilihan. Pasal itu yang ada dalam Islam. Tuan-tuan, muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, maka taat itu mesti berlekat dalam kehidupan kita untuk meraih kejayaan. Dalam masa yang sama Allah sebut wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Ayat tadi lah, sebab kita tengah tadabbur ayat ni. Tuan, Allah kata jangan berbantah-bantah, jangan berbalah-balah. Kalau kamu berbantah dan berbalah, nescaya kamu akan menjadi lemah. Apa makna dia? Kita tak payah bergaduh lah sama-sama kita. Tak payah bergaduh. Saya dengar cerita hari ni Presiden baru Iran memohon maaf di atas kerosakan yang berlaku di negara-negara Teluk. Ini satu tindakan yang berani. Pasal apa tindakan berani? Sebab kita bukan berperang sama kita. Kita tengah berlawan dengan musuh. Jadi kalau kita duk balak sama-sama kita akan lemah. Bila kita lemah, siapa yang menang? Musuhlah yang menang. Dari awal tadi kita dah sebut, bila nak berlawan dengan musuh, berlawan sungguh-sungguh. Bila musuh lemah, ini peluang yang terbaik untuk kita menang. Tapi kalau musuh lemah, kita lemah tak jadi perang pun. Nah sekali siapa yang menang? Musuh yang menang. Sebab dia ada kekuatan selepas kita berbuka puasa. Maka akhirnya ibadah kita jadi rosak dalam bulan Ramadan. So tak payah ceritalah tentang ganjaran Ramadan, rahmat Allah, keampunan Allah, Lailatul Qadar. Semua benda tu dia mesti perlu kepada mujahadah, jihad fisabilillah, kesungguhan. Kalau tak dapat 100 orang yang cari malam Lailatul Qadar, bukan 100 orang yang dapat.
1000 juta, 100 juta manusia sekalipun berpuasa dalam bulan Ramadan, bukan semua orang boleh dapat kelebihan Ramadan. Sebab itu Nabi sebut dalam hadis, kam min sha'imin laisa lahu min siyami illa al-ju' wal 'atash. Berapa ramai di kalangan umat aku yang berpuasa dalam bulan Ramadan, tapi apa yang dia dapat? Lapar dan dahaga. Tak ada pahalanya, tak ada tadarusnya, tak ada, habis semua tak ada. Berlalu Ramadan tu sia-sia, tiba-tiba nak sambut raya, muka tak balik. Budak kalau nak sambut raya, kita kena nak sambut raya ni, pastilah kita kena menang. So inilah masanya tuan-tuan Allah sebut. Dan yang terakhir daripada ayat ini, jangan tengok jap, sebab saya dah faham, ada kita sesama manusia ni, kita boleh kenal melalui wajah. Allah Ta'ala menilik manusia ni apa yang ada dalam hati. Nabi sebut, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tak tengok rupa baras kamu, Allah tak tengok kamu ni besar ke, sadar ke, tak ada. Tapi Allah tengok apa yang ada dalam hati kamu. Itu connection kita dengan Allah. Adapun kita sesama manusia adalah wajah. Jadi kalau wajah mudah penyek, kita kena faham. Wajahnya penyek, tak berhenti lagi, siapa jadi sebelum ni Tok Imam kena terajak, takut ustaz pula kena terajak. Tuan-tuan, kita tak boleh ambil satu lagi ayat yang terakhir. Allah sebut wasbiru innallaha ma'as sabirin. Apa makna dia? Bersabarlah kamu, sesungguhnya Allah berserta dengan orang yang bersabar. Jadi pertama kita kena faham, sabar ini dia tidak datang tiba-tiba. Sebaliknya sabar diiringi dengan ujian. Sebab ada ujian, maka adalah sabarnya. Kalau tak ada ujian, tak adalah sabarnya. Sabar diiringi dengan ujian. Ujian saudara kita di Palestin, mereka tahu mereka akan menang. Tuan-tuan, jangan risau, Palestin akan menang. Itu dalam hadis. Dalam hadis Nabi dah sebut, Umran Baitul Maqdis, Palestin akan menang. So kita tak sedih pasal perdagangan mereka, kita kena sedih dengan diri kita ni. Berjaya tak kita? Mereka akan berjaya. Kenapa? Ujian Allah Ta'ala disebut dalam surah Al-Baqarah, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Al-Baqarah. Apa kata Allah? Kami menguji manusia itu dengan ketakutan, kelaparan, kekurangan harta. Ini package yang ada pada Palestin. Kekurangan harta, kelaparan, ketakutan, musuh datang menyerang hari-hari. Setiap hari tak kurang daripada 30-40 orang mati dibunuh. Setiap hari. Walaupun dalam bulan Ramadan. Kita tak tahu pasal kita seronok makan daging betul. Sekarang Palestin, hari-hari mati dibunuh. Tapi sabar mereka ni tinggi. Sebab apa? Mereka tahu ujian ini berakhir dengan kemenangan. Maka kita pun sama juga. Sampai Ustaz malam ni kena sabar. Ini ujian kita. Tarawih ingatkan dah habis boleh balik. Punya ada Ustaz. Ada orang dia baca mentera harap Ustaz tak sampai. Sampai juga Ustaz. Ujian. Sudah sampai tak berhenti. Ujian dulu. Sebab tu saya ingat guru saya kata, kalau kita nak tengok orang tu sabar tak sabar, jangan tengok awal-awal, tengok akhir-akhir. Tengok akhir-akhir. Awal-awal waktu sahur sihat lagi, jalan pergi pejabat macam ni. Akhir-akhir tu kan lambat sikit, kan sampai habis tersepak semeru. Boleh cepat nak balik sahur, nak balik buka puasa kan. Akhir tu, itu masalah dia. Awal ni tuan-tuan, kalau baca dalam hadis Nabi SAW, awal tak ada masalah. Yang berlaku masalah adalah akhir. Sebab tu Nabi kata, daripada anak Adam ini ada di antara mereka lahir sebagai orang mukmin, mati sebagai seorang mukmin, lahir sebagai seorang mukmin, mati dalam keadaan kafir. Maksudnya mukmin awal-awal tak ada masalah. Yang kafir datang daripada kafir, yang mukmin datang daripada mukmin. Tapi Nabi kata akhir tu ada orang mukmin mati dalam keadaan kafir, ada orang kafir mati dalam keadaan mukmin. Itu disebut dalam hadis. Maknanya pengakhiran itu, maka kita kena sabar. Bila kita berdepan dengan musuh, walaupun musuh hebat, kuat, penuh semangat, canggih senjata, tuan-tuan kena sabar. Hadapi dengan tenang, lawan sungguh-sungguh. InsyaAllah kita akan sampai kepada titik wallahu a'lam, maknanya menang. Dengar. Semua wallahu a'lam habis kuliah. Kerana saya waktu dulu dalam kuliah, ketika kecil-kecil dulu, saya dah tunggu bila Ustaz kata wallahu a'lam.
Bila tubuh katakan kepada Allah Alam, sakit belakang hilang, kebas kaki hilang, ngantuk hilang, perut lapar hilang, pasal tu kuliah dah habis. Jadi tuan-tuan, jadi nak sampai kepada tahap itu perlulah kepada kesabaran. Sebab syurga Allah ni mahal. Dalam bulan Ramadan Allah tutup semua pintu neraka, Allah buka semua pintu syurga. Dalam bulan Ramadan Allah bagi semua ganjaran rahmat, keampunan, dijauhkan dari neraka. Dalam bulan Ramadan Allah bagi malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Semua itu bukan percuma. Kuat sikit, ujung ni kena kuat sikit. Kalau ustaz seorang dia buat tak jadi. Semua ni bukan percuma. Dia mesti kepada sabar, mujahadah, menuntut redha Allah, berjuang sungguh-sungguh. Inilah bahasa dia. Kalau kita sungguh-sungguh, insya-Allah titik akhir kita akan menang. So bila raya 29 pun kita tak terkejut. Pasal apa tak terkejut? Kita sudah menang. Yang jadi terkejut tu pasal Allah Akbar. Tak ada habis lagi, tak ada khatam lagi Quran. Pasal apa? Udah raya dah. Kan? Jadi kadang-kadang orang ni dia baca Quran dalam bulan Ramadan je. Dia ingat tak boleh habis. Target 30 hari bulan Ramadan ni habis. Tengok-tengok raya 29 contoh. Kena terkejut. Sebab tu dalam dunia ni ada 3 bangsa. Ya'juj, Ma'juj, terkejut. Ya'juj satu bangsa, Ma'juj satu bangsa, yang terkejut tu. Terkejut ni macam mana? Alamak. Dia bagi alamak tu terkejut tu. Tuan-tuan, muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, kita masih ada berbaki Ramadan. Ini masa yang paling sesuai untuk tewaskan musuh dan kita menang insya-Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan daripada tadabbur ayat daripada surah Al-Anfal ini, pertama, bila kita masuk Ramadan, inilah medan jihad fisabilillah. Masa untuk kita tunjuk kita kuat, bukan kita tunjuk kita lemah. Daripada awal Ramadan, kalau kita rasa kita tak kuat, kuatkan sampailah akhirnya Ramadan. Sebab bila kita kuat, musuh walaupun dia hebat macam mana, dia akan takut. Dia akan takut. Israel, dia takut walaupun dia adalah satu wilayah tanah haram yang popular dalam dunia. Tentera yang terkuat, kenderaan apa-apa senjata-senjata yang canggih, tapi Allah campakkan ketakutan kalau orang Islam ni kuat sangat di Palestin. Sampai hari ni dia tak mampu untuk kalahkan pasukan di jalur Gaza. Sampai hari ni. Sebab Allah sebut liyasuru wujuhakum. Allah suramkan wajah mereka, malu besar mereka. Kenapa? Kuat tentera, canggih senjata, tapi tak boleh lawan dengan pasukan yang senjata tak berapa kuat pun. Maka senjata kita, kesimpulan yang kedua adalah dalaman rohani. Cara nak kuatkan rohani, Quran, solat, laksanakan perintah Allah, tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah, bangkit solat malam, teruskan. Kerana semua itu adalah makanan rohani, termasuklah tazkirah Ramadan. Bila rohani kita kuat, insya-Allah kita tak gentar lawan siapapun musuh kita. Kesimpulan yang ketiga, Allah kongsikan beberapa tips untuk kita menang. Pertama, ayat tadi lah, bila kita lawan dengan musuh, lawan sungguh-sungguh. Yang kedua, banyak sebut nama Allah. Setiap mana pasukan Islam cantas musuh, disebut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maksudnya, kita hebat. Kita hebat dengan doa. Allah Ta'ala mengabulkan doa, maka akhirnya diberi pertolongan dan kemenangan. Kemudian yang ketiga, taatilah perintah Allah. Lingkungan itu jangan terkeluar. Maksudnya dalam kita berpuasa, kita mesti turuti segala perintah Allah, taati kepada apa yang disuruh oleh Allah. Moga-moga dengan itu kita meraih kejayaan. Dan seterusnya, yang keempat, di mana kita jangan berbantah-bantah, jangan berbalah-balah. Sebab itu adalah kelemahan. Bila kita berbalah, kita akan lemah, musuh akan jadi kuat, akhirnya kita akan kalah. Dan yang terakhir, sabar. Kerana setiap perkara yang kita lalui itu ada ujian dan ada sabarnya. Maka bila kita sabar, Allah berserta dengan orang-orang yang bersabar. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Taala, saya ada bawa tabung untuk tahfiz, menyumbang untuk tahfiz kami, falyatafaddal mashkuran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين وفي غزة وفي سوريا وفي اليمن وفي السودان وفي إيران وفي بلادنا ماليزيا وفي كل مكان وفي كل زمن بارك اللهم لنا في شهر رمضان وبلغنا ليلة القدر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.